Tahu tak, bila anda nampak akar tumbuh pada batang pokok sawit anda, ia bukan sekadar fenomena biasa, tetapi pokok itu sedang bercakap dengan anda tentang tahap kesihatannya. Terus dengar jika anda berminat, kerana di hujung episod ini, kami akan dedahkan satu tindakan mengejutkan yang anda boleh buat terus esok untuk menyelamatkan pokok tersebut. Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan peladangan yang lebih baik di Malaysia. Ya, terima kasih. Perbincangan kita hari ini memang sangat dekat dengan rutin harian di kebun. Sesuatu yang kita selalu nampak, tapi mungkin kita terlepas pandang mesej pentingnya. Salah seorang pendengar kami meminta kami membuat episod podcast mengenai topik ini. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang fenomena pembentukan akar udara pada batang sawit. Selain itu, anda boleh menulis kepada kami di ruangan komen tentang topik yang anda minati dan kami akan cuba mencari maklumat yang berkaitan untuk anda dan membincangkannya di sini. Topik ni memang menarik. Untuk rujukan, kita akan berpandukan sebuah kajian baharu yang diterbitkan pada tahun 2024. Jadi, memandangkan kita sekarang di tahun 2026, kajian ini baru berusia 2 tahun. Masih sangat relevan. Ia dijalankan di Sumatera Utara, Indonesia. Oh, sekejap. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak jelaskan untuk rakan-rakan pekebun kita. Walaupun kajian ni dari negara jiran, situasi iklim, profil tanah dan cabaran pekebun kecil di sana sangat serupa dengan kita di Malaysia. Betul, sangat serupa. Jadi pokok sawit ni biologi dia sama saja kan? Sama ada di Johor, Sabah atau Sumatera. Dan kita takkan guna jargon makmal yang rumit hari ni. Fokus kita murni pada sasaran hasil yang mana kita sentiasa ukur dalam tan per hektar dan apa tindakan praktikal yang anda boleh buat di kebun. Tepat sekali. Kita mula dengan anatomi sikit, boleh? Berbeza dengan pokok berkayu lain, sawit ni monocotyledon. Ia tak ada cambium. Maksudnya batang dia tak boleh membesar untuk tambah tisu pengangkutan baru? Ya, betul. Sistem pipe dalaman dia, xylem dan phloem tu adalah tetap. Jadi bila pipe ni rosak atau terganggu akibat tekanan persekitaran atau penyakit, pokok tak boleh bina pipe ganti kat dalam batang. Oh, jadi dia terpaksa keluarkan akar baru kat luar di udara tu. Adakah ini ibarat pokok sedang melemparkan pelampung kecemasan apabila kapal mula nak tenggelam? Analogi yang sangat tepat. Ya, pokok memang dalam mod krisis bila ini berlaku. Ia tindak balas terhadap tekanan abiotik macam kekurangan air atau tekanan biotik macam serangan penyakit. Dan yang paling mengejutkan, dalam analisis mikroskopik kajian tu, Apa yang dijumpai? akar udara yang nampak macam semak dan cacat tu, rupa-rupanya ada struktur anatomi 100% lengkap. Sama macam akar primer, sekunda dan tertia dalam tanah. Wow, serius lah. Nampak je macam tak berguna di luar tu. Ya, dan lebih menarik, hujung akar aktif di batang ni mencatatkan tahap gula penurun yang sangat tinggi. Gula penurun ni penting untuk tenaga pembahagian sel. Tunggu, maksudnya pokok tu secara aktif mengepam tenaga berharga dia semata-mata nak panjangkan akar udara ni. Betul tu. Ia sanggup alihkan tenaga yang sepatutnya pergi ke pembentukan buah demi kelangsungan hidup. Ini maklumat besar untuk pekebun kita. Maknanya akar ni bukan sekadar semak pada batang. Ia adalah isyarat visual dari kebun yang pengeluaran tan per hektar anda sedang terancam. Ya, dan dari mana akar ini keluar? Lokasinya. Itu menceritakan dua cerita yang berbeza. Kita panggil diagnosis visual. Okey, mari kita bedah satu persatu. Katakan esok pagi pendengar kita meronda dan nampak akar membiak mendadak kat pangkal batang pokok matang. Betul-betul kat bawah tu. Apa ceritanya? Kalau di pangkal, itu lazimnya tanda amaran merah. Sangat kritikal. Ia biasanya merujuk kepada penyakit reput pangkal batang, BSR. BSR. Maknanya ini kerja kulat Ganoderma boninense tu kan? Ya, tepat sekali. Kulat Ganoderma boninense ni dia memakan dan mereputkan bahagian dalam pangkal batang. Jadi pipe xylem hancur. Habis tu pokok tak dapat air lah dari tanah. Betul. Laluan air terputus.
Jadi pokok cuba selamatkan diri dengan menumbuhkan akar baru dari tisu yang masih sihat ke atas kawasan reput tu, dan akar tu menjalar turun di luar batang, cuba nak cecah tanah semula. Oh, macam dia nak buat jambatan luar lah ni, nak pintas kawasan yang dah hancur kat dalam tu. Ya, betul tu. Dan kalau anda periksa betul-betul pangkal yang ada akar berselirat tu, anda mungkin nampak rongga berbentuk bintang kat dalam batang yang dah reput. Dan kalau dah teruk sangat, mesti nampak cendawan dia kan? Ya, akan ada butang misilia putih atau badan buah kulat tu sendiri tumbuh kat celah-celah akar atau rekahan tu. Kalau dah nampak tu memang tan per hektar pokok tu sedang menjunam. Menakutkan. Okey, itu kalau kat pangkal. Tapi kadang-kadang kita nampak akar ni tumbuh lebat kat bahagian tengah atau atas batang. Tinggi dari tanah. Itu bukan BSR kan? Bukan. Kalau di pertengahan atau atas, itu petanda tekanan abiotik. Maksudnya masalah alam sekitar seperti pokok tak dapat air atau nutrien yang cukup. Contohnya masa musim kemarau panjang. Ya, bila tanah kering kontang, akar kat bawah tanah tak boleh hisap air. Sistem dalaman pokok mengalami defisit air yang teruk. Jadi kenapa akar tu pilih tumbuh kat celah-celah pelepah atas tu? Sebab pangkal pelepah daun yang mereput tu, ia bertindak macam span. Ia pekap kelembapan, embun pagi atau sisa hujan. Akar udara tu cuba nak isap air dari situ. Nota ringkas. Beritahu kami dalam ruangan komen topik lapas sawit apa yang anda mahu selepas ini, supaya kami buat episod ikut keperluan anda. Sila langgan saluran YouTube kami jika anda belum langgan, tekan suka dan tulis komen. Ini membantu saluran YouTube kami supaya kami terus menukar artikel saintifik lapas sawit kepada bahasa yang mudah difahami dan senang dihadam. Air cukup, tapi pokok kelaparan nutrien. Maksudnya tanah tu bermasalah. Ya, mungkin keasidan tanah menyekat pengambilan baja. Sekadar tambahan, ujian tanah untuk keasidan dan nutrien amat penting bagi memastikan masalah akar ini bukan berpunca daripada tanah yang menyekat pengambilan baja, dan ujian daun juga boleh dibuat bila sesuai. Betul tu. Kalau baja terkunci kat tanah, pokok terdesak cari makan kat batang sendiri. Okey, ini bawa kita kepada persoalan paling besar. Kalau pekebun nampak akar ni esok kat kebun, apa patut mereka buat? Boleh tak potong je bagi nampak kemas? Oh, jangan. Tolong jangan potong akar tersebut. Tindakan memotong tu sangat ditegah. Wah, serius? Tapi nampak serabut kan? Dan ia guna tenaga pokok. Walaupun nampak serabut, akar tu sedang bantu pokok bernafas dan minum, dalam keadaan krisis. Memotong akar udara ni ibarat mencabut pelampung dari orang yang sedang lemas. Okey, faham. Habis tu, apa penyelesaian praktikal yang disarankan oleh kajian dari Sumatra ni? Penyelidik mendapati tindakan yang betul, terutamanya untuk akar di bahagian atas batang akibat kemarau ni, adalah dengan memberikan sokongan padanya. Sokongan yang macam mana tu? Mereka bina platform, macam perancah buluh kecil, yang diikat mengelilingi batang, betul-betul di bawah akar udara tu. Dan perancah tu diisi dengan media tanah berkhasiat. Oh, macam buat pasu gantung kat dengar batang pokok lah ni. Tepat sekali. Dan apa yang berlaku sangat menakjubkan. Akar-akar tu merayap masuk ke dalam tanah tu, berubah jadi padat, sihat dan warna coklat terang. Maksudnya akar tu berfungsi sepenuh masa? Ya. Pokok tu kini dapat menyerap nutrien tambahan dan air secara langsung dari platform perancah tu. Ia bantu pokok kekalkan dan tambah baik hasil tan per hektar walaupun berdepan tekanan. Ini gila. Tapi sangat genius. Kita tak sangka akar kat udara tu boleh dimanipulasi jadi mulut kedua untuk pokok. Tapi macam mana pula dengan akar kat pangkal yang diserang BSR tadi? Boleh ke letak perancah tanah juga? Sayangnya tidak. Untuk BSR, masalahnya ada pada kulat di dalam batang. Letak tanah kat luar tak selesaikan masalah utama. Jadi, apa pekebun patut buat untuk BSR? Campur tangan rawatan penyakit segera perlu dilakukan. Kena guna kaedah kawalan kulat sebelum pokok tu tumbang dan rosakkan akar pokok jiran yang akhirnya merosakkan tan per hektar seluruh kebun. Okey, ini perbezaan yang sangat jelas. Jadi, mari kita rumuskan satu matlamat tindakan esok untuk pendengar kita. Esok, bila anda di kebun, buat rondaan visual pada pokok tua anda. Periksa pangkal pokok yang ada akar ganjil berselirat. Betul. Dan kalau di pangkal, periksa jika wujud rongga atau misilia putih BSR tu kan? Ya,
Dan jika akar sihat itu tumbuh di bahagian tengah atau atas batang akibat kemarau, jangan potong. Pertimbangkan untuk meletakkan tanah pada akar yang sihat di bahagian tengah batang itu dengan membina perancah kecil. Memang banyak ilmu praktikal hari ni. Dan untuk bantu anda urus semua maklumat ni di kebun, kami ada satu penyelesaian moden. Kecerdasan buatan atau AI kini direka khas untuk ladang anda. Anda boleh daftar di cropdrive.ai. AI ini akan membimbing pembajaan dan kesihatan tanah anda langkah demi langkah. Ya, sangat membantu. Malah pembantu AI bernama Palmira sedia membantu bila ada soalan. Sistem ini dibina oleh pasukan antarabangsa khas untuk pekebun kecil Malaysia. Ia sangat unik di dunia dan kosnya jauh lebih rendah daripada mengupah perunding. Memandangkan kita ada bercakap soal keperluan nutrisi dan ujian makmal tadi, CropDrive juga boleh bantu tafsir keputusan ujian makmal anda. Galakkan diri anda untuk sertai ratusan pekebun kecil Malaysia yang sudah guna CropDrive untuk naikkan pendapatan dan turunkan kos. Ilmu yang dikongsi dari pokok sendiri ditambah dengan bantuan teknologi pintar. Oh, pasti dapat menyelamatkan kebun anda. Tepat sekali. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.